Peringatan mesra sampai nak mesra dah rasa dalam hati tu dah tak mesra dah kan. Jangan ada blok ke. Dan lah kita ni dok kena kejar pengarang bila buku nak terbit kan. Jadi Anda sedang mendengar Usim Podcast. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pendengar dan para penonton di luar sana untuk segmen audio siar kita pada kali ini, iaitu segmen bicara santai penerbitan, di sebuah audio siar yang membincangkan tentang industri perbukuan. Kita akan bercakap tentang penerbitan buku, khususnya buku ilmiah, penulis dan penerbit buku di luar sana ya. Dan untuk segmen kali ini, dalam episod kali ini kita akan membincangkan sebuah topik yang agak penting dalam sebuah penerbitan buku, iaitu di sebalik sebuah buku kita akan melihat proses penilaian manuskrip. Umum kita tahu dalam penerbitan sebuah buku dia ada fasa-fasa penting ya, untuk memastikan sebuah manuskrip itu layak untuk diterbitkan atau tidak. Jadi pada kali ini kita akan menekankan fasa pada peringkat prelim ni, iaitu penilaian sesebuah manuskrip. Jadi saya tidak berkeseorangan pada episod kali ini. Alhamdulillah audio siar yang dibawa oleh Usim Press ni telah membawa dua sosok, orang kata, perbukuan yang amat saya hormati, dan saya akan perkenalkan ya. Saya baca dulu sedikit latar belakang panel pertama kita ya. Beliau telah menjawat kerjaya sebagai editor bermula tahun 1997 sehingga 2002 di bahagian pengembangan bahasa Melayu. Dan beliau juga adalah editor buku bermula tahun 2009 sehinggalah 2025, dan pernah terlibat sebagai editor akhbar tabloid DBP, Klik DBP pada tahun 2002 hingga 2008, editor jurnal pada tahun 2015 sehingga 2019, dan kini beliau juga telah diiktiraf sebagai munshi bahasa DBP. Jadi untuk para pendengar dan para penonton di luar sana, bukan calang-calang orang ya, boleh diberi pengiktirafan sebagai munshi bahasa DBP ni. Dan terkumpulnya tahun perkhidmatan kerjaya beliau ni selama 28 tahun lah dalam dunia penyuntingan ya, dalam dunia perbukuan. Dan beliau juga penerima pelbagai anugerah buku, dan yang terkini anugerah karyawan inovatif. Buku yang disunting oleh beliau juga telah terpilih antara 200 judul untuk perolehan projek khas China sempena Beijing International Book Fair. Baik, para pendengar, saya alu-alukan kedatangan Puan Nurmala Muhammad Yusof. Ya, selamat datang Puan. Macam mana perjalanan pagi tadi? Okey? Alhamdulillah. Jam? Tak jelas. Okey. Mudah sampai ke sini. Okey, selamat datang ya. Dan untuk panel kedua kita pula, izinkan saya bacakan sedikit latar belakang beliau. Wakil dari penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, telah berkhidmat di UKM sejak tahun 2006. Lebih dari 18 tahun pengalaman dalam bidang editorial dengan kemahiran menyunting dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kemahiran menterjemah dalam kedua-dua bahasa tersebut ya, beliau ada juga menjalankan proses penterjemahan, dan sekarang beliau adalah ketua unit buku di penerbit UKM. Anugerah yang beliau telah menang dua tokoh ni, dan satu daripadanya adalah anugerah MAPIM 2008 untuk editor naskah terbaik bagi kategori sains sosial dan kemanusiaan, anugerah MAPIM ke-13 untuk reka bentuk buku terbaik,
dan anugerah MAPIM ke-14 untuk anugerah penghargaan editor naskah terbaik bagi kategori Sains, Teknologi dan Perubatan. Okay, para pendengar, kita alukan kedatangan Puan Aini Johari. Terima kasih. Selamat datang. Macam mana perjalanan ke kampus UAUSIN? Alhamdulillah lancar sebab dari Bangi je kan, dekat lah jiran yang terdekat. Baik, kita boleh kita teruskan? Ya, saya mohon maaf tadi kalau latar belakang ada yang kurang tepat, tapi saya bagi ruang untuk betulkan kalau ada yang nak tambah tu. Saja. Okey. Apa kita boleh selitkan ya. Baik. Pada episod kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan proses penilaian sebagai umum yang kita ketahui untuk memastikan kredibiliti kandungan sesebuah buku, terutamanya buku ilmiah. Proses penilaian pada peringkat prelim tu sangat penting ya. Jadi sebelum kita mulakan ya, saya ingin bertanyakan soalan pertama. Okey, boleh siapa yang nak mulakan dulu? Puan Normala? Boleh? Boleh. Okay. Baik. Boleh Puan Normala kongsikan secara ringkas ya latar belakang DBP, mungkin Puan selaku wakil DBP, fungsi atau peranan penerbit dan apakah jenis penerbitan buku yang diterima dan diterbitkan. Adakah hanya menerima manuskrip ilmiah atau pelbagai genre lain? Silakan. Terima kasih. Seperti saya maklum Dewan Bahasa telah tertubuh sejak tahun 1996 lagi. Sudah mencapai usia 69 tahun dan kalau Dewan Bahasa ni tujuan antara buku yang kita bagi tumpuan untuk penerbitan buku ni, memang kita banyak terbitkan buku ilmiah, tapi di samping itu kita sebagai satu badan yang membina dan mengembangkan bahasa Melayu, dan kami menyebarkannya melalui penerbitan lah. Jadi justru kita sebagai badan perancang bahasa negara jadi kita selain menerbitkan buku untuk rujukan universiti dan masyarakat umum, kita juga menerbitkan banyak kita perlu memenuhi orang kata memberikan sumbangan khidmat sosial kepada masyarakat. Antaranya ialah menerbitkan buku berbentuk panduan pedoman bahasa seperti kamus lah, seperti maklum kamus sederhana kami tu. Kami perlu menerbitkan bahan rujukan untuk masyarakat umum dari peringkat IPT hinggalah sekolah rendah semua. Dan antara buku bentuk-bentuk pedoman ni seperti kamus lah kamus sederhana, kamus bahasa, kamus adui bahasa kamus bahasa Melayu, bahasa asing dan pelbagai bahasa lain lah, termasuk glossary daftar kata, kemudian pedoman ejaan rumi, ejaan jawi yang menjadi pegangan. Itu yang membezakan Dewan Bahasa dengan beberapa lain lah. Saya rasa sebab itu kita kena memenuhi yang penting untuk memenuhi tuntutan sosial kepada masyarakat lah yang kita perlu. Selain buku ilmiah tu, kami banyak menerbitkan antaranya ensiklopedia yang mungkin tidak dibuat oleh penerbit lain lah, bagi memenuhi tuntutan ilmu dalam bidang-bidang lain dan kemudian kita juga menerbitkan buku selain buku umum bagi kami menggelarkan judul am ni sebagai judul umum lah, buku umum selain buku ilmiah ni, dan juga buku sokongan pendidikan lah yang kami banyak terbitkan bagi memenuhi keperluan guru-guru yang mengajar di sekolah. Selain tumpuan utama kita buku sekolah lah, teks lah. Memang tahun ni kita mendapat untuk tempoh 5 tahun akan datang kita hampir 70 judul lah yang kita perlu terbitkan untuk tahun ini, untuk 5 tahun akan datang. Itu antara sumbangan terbesar Dewan Bahasa lah dalam bidang pendidikan buku sekolah dan buku sekolah pendidikan untuk menyokong buku-buku teks yang diajarkan di sekolah lah. Itu juga kami perlu sediakan. Ada peringkat sekolah rendah, prasekolah sehinggalah peringkat universiti. Dari prasekolah. Dari prasekolah untuk buku ni lah. Termasuk juga ada buku untuk pendidikan khas. Kami memberikan tumpuan pada pendidikan khas sekarang ni sebab ada banyak masalah untuk murid berkeperluan khas ni. Kami cuba memenuhi. Yang terbaru tahun lepas kami ada buat pelancaran 23 judul buku untuk Pelan dan kami sedang merancang lagi. Ada lagi beberapa
untuk masalah pertuturan ni adalah kita 12 jenis masalah yang sedang kami tangani lah. Saya rasa itu menjawab untuk permulaan ni. Untuk pengenalan ni terjawab. Terima kasih. Baik. Kita sambung dengan Puan Aini. Fungsi orang kata wakil 5 penerbit universiti, top 5 universiti di Malaysia ni lah. Terima kasih. Walaupun tak selama Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi penerbit UKM juga sudah lama bertapak dalam dunia penerbitan ilmiah di Malaysia. Bermula dengan gabungan antara Pusat Teknologi Pendidikan dan Pejabat Penerbit pada tahun 1988. Kemudian ditukar kepada Pusat Penerbitan dan Percetakan pada tahun 2003 dan kemudian distruktur semula pada tahun 2009 menjadi penerbit UKM yang kekal sehingga kini lah. Penerbit UKM dipengerusikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Inovasi, rasanya penerbit UPM bersama. Betul. Dan diketuai oleh pengarah yang dilantik dari kalangan ahli akademik lah. Jadi pengarah kami yang terkini ialah Profesor Madya Dr. Jemaimah Cik Hamzah. Baru dalam 2 bulan lebih pengarah kami. Baru tu. Betul. Jadi misi UKM sebagai Universiti Kebangsaan ialah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi kami menyokong matlamat ini dengan mengutamakan penerbitan dalam bahasa Melayu, tetapi penerbitan dalam bahasa lain seperti bahasa Inggeris juga diberi pertimbangan lah. Jadi jenis-jenis terbitan buku penerbit UKM ialah karya ilmiah iaitu karya asli, karya sentingan, karya tesis ke buku, karya syarahan perdana dan juga karya separuh popular. Dapat kita simpulkan untuk orang kata soalan warming up question lah ni sebenarnya ya. Kita pada episod kali ni kita menjurus untuk melihat proses penilaian di mana 2 entiti yang diwakili oleh Puan Normala dan juga Puan Aini menjurus kepada penerbitan buku ilmiah dan kita akan lihat satu persatu. Boleh Puan Aini saya sambungkan terus untuk soalan seterusnya? Boleh. Ya. Boleh kongsikan proses yang terlibat dalam kriteria manuskrip yang boleh diterima untuk proses penerbitan? Untuk proses penilaian manuskrip untuk karya ilmiah, jadi proses penilaian manuskrip itu perlu dinilai pada peringkat fakulti. Jadi semua urusan termasuk pelantikan penilai, pembayaran penilai, semua adalah di bawah tanggungjawab fakulti. Jadi apabila manuskrip tersebut sampai kepada penerbit UKM, sudah ada laporan penilaian dan pengarang perlu membuat penambahbaikan terlebih dahulu pada manuskrip mengikut komen dalam laporan penilaian itu. Maknanya di UKM urusan penilaian bermula di peringkat fakulti. Ya, betul. Penulis menyatakan minat untuk menerbitkan buku dan dia akan membuat serahan melalui fakulti. Ya, betul. Okey. Untuk di BP pula apa nama? Okey, kalau di BP ni berbeza sebab kita memang badan menerbitkan sendiri tanpa melibatkan jabatan lain lah kan di universiti. Jadi kami penilaian tu ada 2 peringkat lah kalau ada masa. So kata dia masa dia lama sikit kan proses sebab kita mungkin teliti sikit mungkin peringkat awalnya penilaian dalaman kami akan melihat kandungan, yang penting kandungan manuskrip lah dengan fokus apa penerbitan bahan tu kan. Kami menilai peringkat dalaman sama ada manuskrip tersebut lengkap ataupun sesuai atau tidak untuk diterbitkan. Kemudian jika sesuai baru kami akan hantar kepada pakar bidang. Biasa pakar bidang tu dalam bidang yang sama lah kan. Prosesnya saya rasa sama dengan penerbit universiti. Cuma ada 2 peringkat lah. Peringkat yang penerbit luar tu kita akan melihat mana yang sesuai untuk dinilai oleh pakar bidang. Ada yang peringkat dalaman saja dia bergantung pada kandungan manuskrip tu. Jika ada perkembangan baru dalam yang ditulis kan oleh penulis dalam buku tu, dalam manuskrip tu kita perlukan dapatkan pengesahan lah sebab adakah dia kandungannya tu sesuai sesuai dalam bidang, adakah ada perkembangan baru dalam bidang tu, kita kena pastikan boleh diterbit ataupun tidak kan. Sebab memang bagi saya perlu untuk menjamin dari segi kualiti bahan tu lah. Baik kita terbitkan nanti, itulah bahan yang terkini kan, bahan bukan dan diperlukan dalam pasaran. Baik.
Maknanya kalau pada peringkat prelim ni, dia tak ada ke yang saringan pertama tu? Maknanya sampai je manuskrip pada editor, ataupun dinyatakan hasrat untuk menerbit tu melalui email, ada tak yang orang kata first line lah, barisan pertama yang buat saringan tu? Contoh, saya bagi contoh lah ya. Okey, kita tahu yang penulis ni dia ada orang kata background sebagai aktivis yang memang mengangkat topik-topik orang kata kontroversi dia lah, dan menyatakan hasrat untuk menerbit. Ada tak benteng pertama yang kata ni tak boleh lepas ni, ataupun adakah terus kita, maknanya kita terus kita bagi kepada pakar? Macam mana? Okey, yang kontroversi kalau kontroversi ni lagi contoh lah saya bagi. Kalau kontroversi ni lagi kita kena berhati-hati sebab banyak melibatkan dari segi dari segi ni lah, moral sebagai penerbit kan. Jadi maksudnya saringan tu memang peringkat biasanya editor substantif lah kalau kami. Bila kami terima bahan, penilaian awal tu memang kena buat sebelum kita hantar kepada pakar bidang lah. Biasa editor yang berpengalaman, biasa editor kanan kan, kami akan membuat saringan terlebih dahulu. Berdasarkan pembacaan awal tu, kita dah tahu dah tahap mana manuskrip tu wajar ke tidak diterbitkan. Itu sebagai penapis yang pertama lah. Bagi saya memang perlu, sebab untuk menghalang supaya kita ni tak disaman banyak sekali masalah dari segi plagiat unsur-unsur mengelakkan daripada kita menerbitkan bahan yang ada unsur dari segi perkauman sensitif kan. Yang itu kita kena tapis dulu. Yang pertama je lah. Dan barulah jika layak boleh untuk diterbitkan, baru kita akan terima lah dulu dan kita bawa ke peringkat seterusnya. Tapi biasanya yang sensitif tu yang kita kena tengok dulu sebenarnya. Ya, betul sikit. Untuk Puan Aimi kita ambil dari, kita sambungkan apa yang Puan Normala nyatakan sebentar tadi. Kita lihat dari sudut tahap orang kata kesedaran editor itu sendiri. Adakah sangat penting bagi seorang editor tu dia orang kata alert pada current affairs, pada apa yang sedang berlaku. So bila dia terima manuskrip ni, maknanya dia ada satu orang kata rasa tanggungjawab tu untuk filter, untuk buat saringan yang pertama tu. Apa pandangan Puan Aini? Pada pihak penerbit UKM, saringan awal dia lebih kepada saringan teknikal. Jadi yang saringan teknikal ni akan dibuat oleh editor lah. Dia akan melihat kepada perkara asas seperti format dan juga gaya, adakah mematuhi gaya atau format penerbit UKM. Jadi kita lihat perkara-perkara seperti jumlah patah perkataan, sama ada mencapai minimum 30 patah perkataan, jumlah minimum bab, sama ada manuskrip tersebut lengkap ataupun tidak. Jadi hanya manuskrip yang melepasi saringan awal ni yang kami akan bawa masuk ke proses seterusnya, iaitu pertimbangan manuskrip. Jadi aspek-aspek seperti kandungan kami bawa juga kepada mesyuarat supaya kami bawa ke mesyuarat sidang pengarah universiti. Jadi mesyuarat sidang pengarah universiti akan tentukan aspek-aspek yang sama ada boleh ke tak diterbitkan, lebih kepada isu kandungan, supaya punca kuasa tu daripada sidang pengarah universiti. Terus buat dalam mesyuarat tersebut. Maknanya pada peringkat pertama tu dia ada senarai semak lah ya? Ya, betul. Okey, baik. Okay, kita teruskan pada soalan yang kedua. Baru soalan kedua ya. Tapi okey lagi kan? Steady lagi kan? Okey. Adakah penggunaan sistem Turnitin untuk membantu semakan awal, dan bagaimana isu plagiarisme atau hak cipta ditangani dalam proses awal ini? Okay, mungkin Puan Ani boleh Sama juga seperti yang saya maklumkan tadi, pada peringkat awal kami tidak semak yang untuk isu plagiarisme dan hak cipta ni. Bila kami bawa ke mesyuarat, kalau ahli sidang pengarang universiti menyarankan supaya dilakukan semakan untuk plagiarisme atau hak cipta, baru kami buat, dan kami akan minta pengarang hantar laporan lah. Maknanya yang untuk laporan itu bukan pada peringkat serahan manuskrip? Tidak. Hanya jika diperlukan. Ya, betul. Bagaimana pula dengan JBP?
alat yang digunakan untuk orang kata selain daripada Turnitin mungkin ada software lain ke yang ada untuk kita buat saringan lah yang pertama untuk serahan manuskrip. Kalau basically serahan manuskrip kita belum buat lagi Turnitin ni. Basically macam sama macam UKM lah. Kami biasanya buat saringan awal. Dari segi format semua tu lah. Format supaya memenuhi lah kan kehendak kita macam mana gaya dengan bahasa kan. Bila dah lengkap manuskrip tu dengan dengan kita punya kriteria tu dan bila dah lengkap baru kita melihat dari segi konten, dari segi kandungannya dan yang perlu kita saring menggunakan Turnitin ni macam kami memang tak ada Turnitin lah, tapi kami mendapatkan kerjasama daripada penilai kita lantik daripada pakar bidang ni. Biasa mereka akan ada yang buat sendiri melalui Turnitin lah yang mereka ada dan kebanyakan yang kita lantik ni kebanyakan pakar bidang kan. Jadi mereka je kadang-kadang kalau tak ada Turnitin pun berdasarkan pembacaan bahan yang dinilai tu mereka boleh dapat kesan adakah bahan tu bahan yang ada unsur plagiat dia boleh dapat kesan pada peringkat penilaian awal tu lagi. Sebab kami mengamalkan double blind review, saya rasa sama macam mana universiti pun bila mengamalkan double blind review ni mengurangkanlah unsur ada kata bias kan dan ada juga kami banyak juga yang kami dapat kesan dari segi unsur plagiat ni sebab walaupun manuskrip tu ditulis oleh pakar yang asal ni menulis dalam bahasa Inggeris mungkin diterjemahkan tapi kami masih anggap dia unsur plagiat tu dapat kami kesan lah melalui bersama dengan pakar bidang. Mereka mahir dalam bidang tu dan selalu dalam bidang tu orang lingkupnya orang yang sama kan dan jadi dapat mengesan dari peringkat awal lagi yang plagiat. Okey. Baik. Okey. Seterusnya kita kira peringkat orang kata prelim tu kita dah dapat sedikit gambarannya untuk para pendengar di luar sana. Proses penilaian manuskrip amat penting untuk sesebuah penerbitan ilmiah kerana proses penilaian ni dia kiranya adalah satu daripada cabang integriti dalam penerbitan sesebuah buku. Maknanya kandungan yang dalam manuskrip tersebut yang diserahkan oleh penulis kalau dia declare buku tersebut sebagai karya asli, maknanya kandungan-kandungan dalam tu perlu ada penilainya. Dia tak adalah elemen syok sendiri dalam penerbitan tu lah. Sebab itulah proses penilaian sesebuah manuskrip ni memang dalam fasa orang kata wajib dalam setiap serahan sebuah manuskrip. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, bagaimana tata cara proses penilaian manuskrip dari aspek ketepatan fakta, gaya bahasa rasa pun ini ada sentuh sikit tadi kan, gaya bahasa, relevansi topik atau nilai pasaran. Siapakah yang terlibat dalam proses ini? Sama ada editor dalaman, panel luar ataupun baca profesional. Serta berapa lama tempoh masa proses penilaian dilakukan? Puan Ami mungkin boleh mulakan? Okey, manuskrip karya asli dan suntingan kita akan dipertimbangkan oleh Mesyuarat Sidang Pengarah Universiti yang saya sebut tadi atau SPU. SPU ni diadakan setiap bulan. Jadi mesyuarat ni telah ditubuhkan dah lama dah, sejak daripada tahun 70-an dan ahlinya dilantik oleh Naib Chancellor di kalangan dalam kalangan pakar bidang dari pelbagai fakulti. Jadi tugas SPU ini ialah untuk memutuskan sama ada sebuah manuskrip itu mempunyai mutu isi dan ilmiah yang sesuai untuk diterbitkan. Jadi antara aspek yang dilihat dalam menilai manuskrip ialah seperti kualiti manuskrip, dia tengok keaslian, tengok dia punya nilai akademik, tengok kandungan manuskrip, tengok dia punya analisis, tafsiran, fakta, sumber dan seumpamanya, adakah relevan, adakah terkini, adakah sahih, dan juga melihat kepada gaya penulisan, adakah menarik pembaca, adakah jelas, adakah sesuai laras bahasanya. Sebab seperti yang kita sedia maklum, buku
karya ilmiah kadang-kadang bahasa dia terlalu tinggi. Jadi kita punya sasaran, kalau kita nak menyasarkan pembaca umum, jadi kita kena sesuaikanlah bahasa dia untuk pembaca umum. Dan juga dilihat juga sumbangan buku tersebut kepada perkembangan ilmu dalam bidang dan faedahnya kepada masyarakat. Jadi laporan penilaian yang telah dibuat pada peringkat fakulti tadi, dia akan dibentangkan dalam mesyuarat SPU ni. Jadi masa ni SPU akan membuat keputusan lah berdasarkan laporan tu. Laporan itu akan membantu editor dan juga ahli SPU untuk membuat keputusan lah sama ada manuskrip diterima ataupun ditolak. Jadi sebarang keputusan akhir mengenai penerbitan akan dibuat oleh ahli SPU yang berpengalaman, yang menggunakan laporan penilaian dan pertimbangan ilmiah yang teliti. Jadi tak ada isu penilaian tidak adil atau tidak objektif lah. Sebab keputusan akhir dibuat oleh sidang pengarah universiti. Mungkin Puan Aini boleh kongsikan kepada para pendengar, para penonton ni, untuk yang SPU, tak ahli SPU tadi, bagaimana dengan pelantikan? Siapa dalam SPU? Terdiri daripada profesor daripada pelbagai fakulti di UKM dan dilantik oleh Naib Chancellor UKM. Dan mesyuarat ini setahun sekali? Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Untuk memastikan KPI penerbitan universiti tercapai lah, jadi kami buat setiap bulan. Maknanya UKM kira steadily lah terima manuskrip setiap bulan ya? Betul. Okay, baik. Betul. Bagaimana pula dengan proses ni, orang dah kata kira masuk proses kedua lah untuk proses penilaian ni di DBP pula macam mana? Okay. Kalau dia masuk untuk proses penilaian manuskrip ni, kami ada satu mesyuarat dinamakan jawatankuasa editorial DBP dan jawatankuasa ni lah yang akan memutuskan sama ada manuskrip tu sesuai atau tidak untuk diterbitkan lah. Tapi sebelum tu semua manuskrip yang perlu dinilai dalam melalui peringkat yang awal tadi telah disaring oleh peringkat jawatankuasa kualiti bahagian. Bila kami ada banyak bahagian kan. Ada 4 judul am bahagian buku umum umum yang lebih besar lah. Kami berada dari bahagian buku bahasa ada lagi buku sastra dan juga buku kanak-kanak dan remaja Jadi 4 bahagian ni akan membuat persediaan awal di peringkat bahagian tu lah. Kita buat penilaian mana yang perlu dinilai oleh pakar bidang, kita akan nilai seperti biasa dan dalam membuat tapisan awal lah sebelum membawa ke mesyuarat jawatankuasa penilaian jawatankuasa editorial lah, peringkat DBP ni lah, dan dianggotai oleh pengarah penerbitan dan ketua-ketua lah, ketua bahagian dan mereka yang berpengalaman lah dalam bidang penerbitan dan rasa sama konsepnya, maksudnya perlu disaring selepas dinilai, disaring, dia dibawa ke mesyuarat ni, baru kami akan bincang dari segi kekuatan buku yang kita wajar kita pilih untuk terbitkan tu lah, dari segi keboleh pasaran dia dan sekarang ni memang kita memberi keutamaan kepada yang dari segi keboleh pasaran tu sebab kita tak nak buku yang kita pilih tu tak terjual kan. Jadi itu antara keutamaan yang kita beri, antara kriteria yang kita lihat lah. Jadi perlu diberikan keutamaan dan yang memberi sumbangan besar dalam bidang. Kita nak macam kita banyak dari segi memenuhi khidmat sosial masyarakat kan, yang mungkin tidak dibuat oleh penerbit lain. Yang semua akan dia akan diterbitkan oleh Dewan Masa lah kan. Dan maksudnya penilaian tu dan sama lah, maksudnya kita melalui proses yang ada blind review tu lah, maksudnya tak ada unsur bias dan yang betul-betul yang kita rasa wajar diterbitkan, kita akan terbitkan. Dan kalau yang perlukan penambahbaikan, kita akan pulang kepada penulisan dengan perbincangan seterusnya lah. Saya rasa sama je dengan penerbit lain pun. Kita ni first tadi ada first benteng saringan pertama. Kedua lah kiranya. Saringan pertama tadi editor tu sendiri ataupun maknanya adalah bahagian yang menentukan pada persaringan pertama tu itu adalah yang first. Yang kedua pula melibatkan pakar-pakar bidang. Sebelum masuk ke penilaian oleh pakar bidang, pernah tak manuskrip ditolak? Ada. Kebiasaannya adakah dari segi teknikal ataupun ada faktor lain penolakan tu?
Saya. Dari segi teknikal, dari segi teknikal. kalau sebelum masuk ke mesyuarat. Kami kalau yang biasa kami tolak daripada awal tu dari segi mungkin dari segi kandungan buku tu sendirilah. Mungkin biasa kami lebih kalau dia bahasa kami ada 2 jenis manuskrip. Biasa manuskrip yang dirancang dengan tak dirancang lah. Kalau yang dirancang tu biasanya kita dah bina daripada awal dari segi tajuk, skop kandungannya, biasanya memenuhi lah sebab kita bina dari awal supaya lebih mudah lulus dan diterbitkan sebab apa yang kita nak berdasarkan judul tu skopnya memenuhi dan biasanya yang kita tolak ni kebanyakan tak dirancang lah yang penulis hantar sendiri yang tu dah buat siap. So dia dah siap buat baru dia tanya kita. Jadi yang ni sebenarnya kita banyak tolak lah sebab perlu dirombak semula yang kadang penulisan itu tidak memenuhi skop tajuk judul dia kan. Ada segi yalah ruang lingkup skop buku tu kan cukup atau tidak dan selalunya yang tu yang ada masalah sebab kita perlu merombak semula penulisan sebaiknya kepada penulis semua kalau nak menulis buku kan saya sarankan supaya berbincang dulu dengan editor kan berikan cadangan judul, konsep buku dan kandungannya lah supaya bila sesuai baru kita mulakan menulis kan sebab kita ada satu garis panduan kita beri dulu kepada penulis yang biasa kami amalkan begitulah kita dah guide daripada awal kita dah pandu daripada awal insyaAllah biasanya bahan tu memenuhilah skop kita Betul. Saya setuju. Dan soalan seterusnya ni dia ada kaitan dengan mesyuarat yang orang kata dalam membincangkan penilaian tersebut iaitu bagaimana penerbit memastikan penilaian ini adil dan objektif tanpa dipengaruhi faktor luar. Mungkin untuk menjawab soalan ni mungkin boleh gambarkan sedikit kepada para pendengar atau para penonton ni bagaimana perbincangan tu berlaku? Adakah satu mesyuarat satu manuskrip ataupun satu mesyuarat beberapa manuskrip dipecahkan pula kepada kumpulan ke macam mana? Macam mana dia punya orang kata running order lah mesyuarat tersebut. Mungkin Puan Ami boleh kongsi? Untuk penerbit UKM satu mesyuarat sidang pengarah universiti itu kami bawa beberapa manuskrip lah yang kami terima untuk tempoh tersebut. Jadi dinilai oleh pakar yang dari pelbagai bidang. Jadi perbincangan bersama-sama. Perbincangan tu bersama-sama betul. Untuk mesyuarat tu SUP adakah manuskrip tu diserahkan sebelum mesyuarat? Ya betul. Maknanya dikongsikan ruang untuk dia teknok lah Okey, macam bagaimana pula dengan DBP? Sama je konsep yang syarat jadi konsep editorial ni kita akan beri bahan awal untuk dibuat penilaian awal sebelum mesyuarat lah. Mereka telah melihat dulu skrip yang akan diluluskan lah. Maknanya mungkin ada mesyuarat yang terus dibuat keputusan ada. Biasanya kita bagi bahan dulu. Lepas biasanya dalam seminggu sebelum mesyuarat kita akan berserah bahan supaya mereka ada masa untuk melihat skrip yang akan diluluskan tu lah. Okey, baik. Mungkin ada tadi kita ada sebut beberapa terma yang mungkin kita boleh share dengan kongsikan dengan para pendengar dan penonton di luar sana. Term double blind review. Mungkin Puan Normala boleh ceritakan sedikit sebenarnya dalam dunia pembukuan ni dan especially untuk proses penilaian double blind review ni apa sebenarnya? Mungkin boleh sharekan. Orang kata apa istilahnya? Penilaian buta. Kalau terjemahannya lah. Literal. Terjemahan literal tu orang kata apa? Penilaian buta. Kalau literal translation lah. Kalau konsep sebenarnya double blind review ni kita panggil macam maksudnya konsep ni sebenarnya penilai tidak tahulah siapa yang dinilai dan yang menilai pun tak tahu siapa yang penilai. Yang buku yang dinilai ni pun dia tak tahu siapa penilai. Macam tu. Maksudnya dua pihak tak tahu Tapi biasanya kalau yang dalam ruang lingkup bidang yang kecil yang tak ramai orang, yang tak ramai pakar bidang tu, dia orang boleh agak selalunya. Kan? Betul. Lingkupnya orang yang sama lah sebenarnya kan. Tapi bila kita laksanakan ni memang untuk mengelakkan berlaku bias lah supaya bahan dinilai tu telus lah
Itu yang diamalkan di Dewan Bahasa dari peringkat pengurusan jurnal hingga buku lah, supaya untuk mengelakkan kita buanglah unsur-unsur yang berkaitan dengan penulis tu lah sebelum kita hantar manuskrip kan. Kita buang semua maklumat peribadinya yang berkaitan, semua kita akan buanglah dalam, biasa dapat kesan dalam manuskrip bersih kan biasanya kan. Dalam manuskrip dalam salinan digital tu kita akan buang semua maklumat tu, supaya masa-masa penilai membuat penilaian, dia akan melihat totally kepada manuskrip tu lah kan, tanpa mengambil kira siapa yang menulis tu. Sebab itu perlu sebab kadang-kadang kita melihat supaya tidak dipengaruhi kan, proses penilaian itu tidak dipengaruhi oleh orang tu. Tak semesti orang yang hebat-hebat dia punya hasil yang hebat. Jadi kita kadang-kadang orang yang belum ada nama dalam bidang tu, kalau dia memang ada bakat, kebolehan, ada minat untuk menulis kan, jadi penulisan yang baik pun kita boleh ketengahkan, sebab itu yang kita nak sebenarnya supaya tidak berlaku dipengaruhi oleh itulah, oleh nama kan. Kita nak supaya jujur dan bahan tu nanti boleh memberi semangat pada bidang. Kita nak macam tu. Double blind ni dia actually kedua-dua pihak pengarang dan penilai dia tak tahu siapakah pemilik manuskrip, dan pengarang pula dia tak tahu dia dinilai oleh siapa. Dia tahu pakar bidang tetapi siapa orangnya dia tak tahulah. Maknanya dengan hati terbuka dia kena menerima segala maklum balas lah daripada penilai. Saya juga pernah berpengalaman juga menguruskan manuskrip dengan dengan teknik double blind ni, dan dari pengalaman tersebut saya rasa proses double blind ni, kita di pihak penerbit ni kita perlu ada satu database yang orang kata mantap yang kena menyeluruh dan betul-betul pakar bidang. Jadi proses untuk membangunkan database penilai ni macam mana? Sebab penilaian dilakukan pada pihak fakulti, jadi kami tak ada database ini. Betul juga, dia terus dibuat yang mudah betul. Di luar macam di Dewan Bahasa kami, prinsip kami berbeza macam kami, sebab kami badan yang penerbit kerajaan lah katakan, tidak terlibat, tidak dipengaruhi oleh mana-mana pakar akademik lah. Jadi kami ni kalau penulis tu contohnya dari UKM, kami akan mencari penilai di universiti lain, supaya kami untuk melihat sudut pandangan yang lain yang berbeza. Mungkin tapi masih dalam lingkup bidang yang sama. Kami akan pilih lah. Kalau penulis mungkin dari UKM, kami akan ambil dari UAE ataupun UM. Tapi mestilah orang yang menilai tu setara ataupun lebih tinggi, lebih mahir daripada penulis tu. Jadi mungkin contoh dalam pasti dalam kalangan universiti pendidikan lah. Universiti pendidikan. Betul. Jadi maksudnya kita kena pastikan yang menilai tu lebih tinggi lah tarafnya, ataupun setara yang boleh menilai, yang mampu memberi komen lah kepada manuskrip yang akan dinilai tu. Supaya kita nak selepas penilaian tu dia membantu meningkatkan mutu manuskrip supaya manuskrip lebih baik. Dan kita nak macam tu supaya memberi semangat, penilaian yang dibuat tu memberi semangat kepada penulisan buku tu, penulisan manuskrip tu supaya lebih baik. Sama juga daripada UKM. Jadi syarat-syarat penilaian ialah perlu di luar institusi dan juga bertaraf Profesor Madya ke atas. Dalam orang kata gatekeeping latar belakang penilai, macam mana, adakah diberi kuasa sepenuhnya pada editor, diberi kepercayaan sepenuhnya kepada editor, ataupun melibatkan juga yang ahli mesyuarat tadi ni? Memang biasa macam kami di Dewan Bahasa yang memutuskan siapa yang nak menilai tu, kita akan bawa dalam mesyuarat jawatankuasa peringkat awal tu lah. Setelah berbincang dengan ketua lah, setelah dipersetujui, kita suarakan, dan setelah dipersetujui baru kita akan lantik lah, supaya mungkin dari sudut pandang ketua sesuai atau tidak kan penilaian kita akan kita lantik tu saya rasa perlukan juga perbincangan, bukan putusan editor semata-mata lah. Saya utarakan soalan ni sebab penulis dia akan tanya, dia kata penerbit lantik penilai ni kriteria dia apa, yang orang kata
pengarang pun kiranya latar belakang pun boleh tahan. Jadi bila dia mungkin maklum balas yang tak berapa yang dia tak boleh terima tu, dia start persoalkan lah kan. Ada juga kes yang macam tu, yang masa bila kita hantar nilai dia tak setuju dengan penilai tu. Dia kata saya tak setuju dengan penilaian ni, tapi mungkin ada kes-kes tertentu kadang-kadang kita hantar kepada penilai kedua supaya untuk kalau kita hantar kepada kedua yang pertama tu kita akan beri justifikasi kenapa biasa kadang-kadang penulis dia ada ego dia kan, kerana dia tak setuju dengan pandangan dengan pakar bidang ni. Jadi macam geram di diri dia. Kita tengok berbagai aspek. Setakat komen daripada penilai tu, pakar bidang tu, dan kemudian sekiranya dia mungkin orang kata tak setuju dengan pandangan penilai tu, kita mungkin akan cadangkan penilaian kedua yang dalam bidang yang samalah. Biasanya bila sampai penilaian kedua tu biasanya tak komen apalah selalunya, dan dia akan baikilah, kita minta penulis baikilah. Mungkin saya rasa kita editor ni kita dah kalis, orang kata kalis maklum balas yang mengundang reaksi-reaksi yang ni lah. Kita dah kebal juga kot. Baik, sebelum kita teruskan pada soalan Suki, kita take a break. Kita ambil masa rehat sekejap. Tadi kita dah bincang bahagian pertama proses penilaian, bahagian prelim, bahagian dibawa masuk ke orang kata ke mesyuarat untuk diserahkan pada pakar bidang, dan juga kita sentuh sedikit bagaimana kita berkomunikasi dengan pengarang, bagaimana kita menyampaikan maklum balas penilai kepada pengarang. Jadi ini membawa kepada soalan seterusnya. Biasanya berapa lama tempoh yang diberikan untuk penulis membuat pindaan untuk penambahbaikan? DBP penilaian? Okey, biasanya selepas penilaian dibuat kita akan kita akan lihat dululah hasil penilaian tu. Kadang-kadang ada juga penilai ni yang bahasanya agak kasar kan, jadi kita akan cuba tapis lah. Dan kalau tidak ada juga kadang-kadang penilai ni tidak diserah bulat-bulat, kita juga kami akan lihat dulu apa sesuai ke tidak, wajar ke tidak, perubahan yang dibuat. Bila kita tengok kita akan lihat hasil penilaian tu, kemudian kita akan tapis dulu, kemudian kita akan hantar pada penulis lah. Biasa tempoh penilaian tu bergantung sebenarnya, kami tak limitkan, tak ada terhadkan masa. Sebab kita pun maklum kalau banyak perubahan yang perlu buat, sudah tentu ambil masa lama dan kita melihat sejauh mana perbaikan yang perlu dibuat. Kalau tuntutan yang tidak major, yang minimum, mungkin tempoh sebulan hingga 2 bulan lah. Dan kalau mungkin yang biasanya kalau mengambil tuntutan yang agak banyak, yang major, mungkin kita beri masa lebih lah pada penulis. Dan itulah amalan yang biasa yang dibuat oleh dia masa lah. Baik. Untuk mungkin Puan Aimee boleh kongsi pula dari sudut teknikal dalam memberi maklum balas kepada pengarang, komunikasi dengan pengarang yang ketika memberi komen atau cadangan pembetulan tu, adakah melalui email? Dan sekarang ni rata-rata pengarang dan penerbit lebih selesa berkomunikasi melalui WhatsApp. So macam mana dengan UKM? Kalau penerbit UKM selepas mesyuarat SPU, jadi editor yang bertanggungjawab akan menghubungi pengarang lah berkenaan dengan keputusan mesyuarat. Jadi kami akan keluarkan surat rasmi dengan keputusan mesyuarat. Jadi editor juga turut akan memaklumkanlah sebarang penambahbaikan yang perlu dibuat dan juga komen penilai lah. Tapi kami ada borang standard form untuk penilaian. Jadi tak adalah komen-komen yang kasar, semua tak adalah. Jadi kaedah penilaiannya tu selaras lah. Selaras menggunakan soalan yang sama. Jadi biasanya kami bagi antara 6 minggu antara 4 minggu hingga 6 minggu untuk buat penambahbaikan. Tapi ada juga pengarang yang dia tak setuju dengan komen ahli SPU atau dia tak setuju dengan komen penilai. Jadi kami terima sebarang justifikasi secara bertulis. Sebab kami buka ruang untuk berbincang, sebab pengarang lebih tahu, lebih arif tentang dia punya manuskrip dan dia buka ruang. Jadi kalau pihak kami bersetuju dengan justifikasi dia berikan, jadi dia boleh proceed dengan sebagaimana yang difikirkan sesuai.
Adakah perlu dirujuk semula kepada SP ni? Atau takluk kepada komen dalam mesyuarat tu lah. Kalau perlu dibawa balik, ada justifikasi perlu dibawa balik, kita bawa balik. Kalau tak, editor saja ataupun mengarah yang mengambilnya, memberi kebenaran. Serahan urus terbit kepada editor tu berlaku pada sebelum mesyuarat ataupun macam mana? Tugasan yang diberi kepada editor untuk urus terbit sesuatu tajuk tu diserahkan sebelum mesyuarat. Sebelum mesyuarat, sebab yang membentangkan laporan penilaian dan juga manuskrip tersebut ialah editor. Editor yang telah nanti. Okey. Baik. Jelas. Okey. Untuk keputusan akhir dan pertimbangan orang kata market value lah pada manuskrip tu ya. Kita tadi dah berbincang faktor yang menentukan manuskrip tersebut benar diterima atau ditolak. Dan sejauh mana pandangan pasaran ni atau permintaan pembaca mempengaruhi keputusan penerbitan? Puan Malang. Ya, itu antara salah satu faktor penting lah. Sebelum kita kuasa editorial dan bahasa untuk meluluskan sesuatu tajuk, satu judul untuk kita terbitkan tu, memang itu antara faktor kita kena tengok. Sebab adakah buku tu boleh pasar ke tidak dan kadang-kadang sekarang yang DBP lebih tegas lah supaya kita tak nak lambakan buku tak dijual. Jadi sekarang ni boleh dijadikan syarat. Maksudnya kalau buku lebih-lebih buku macam sokongan pendidikan yang biasanya untuk IPT rujukan yang dijadikan rujukan di dalam kelas kan, biasanya kita akan minta jumlah pelajar yang akan menggunakan buku tu. Jadi bila sudah ada pasarannya, kita tak lulus lah biasanya. Kita akan luluskan dan akan menentukan dalam tempoh berapa jumlah untuk tempoh digunakan buku tu. Dan kalau sekiranya kita dapat tentukan jumlah itu dari segi kos kan, harga kita boleh dapat harga lebih rendah lah kan, kalau kita dapat cetak banyak kita bergantung pada jumlah cetakan. Kalau kan pratempahan biasanya pratempahan macam dia kena ada surat lah. Kalau betul-betul macam contoh kami pernah dapat tempahan daripada daftar kata daripada suku kaum. Kami banyak lah yang menerbitkan buku daftar kata suku kaum di Sabah dan Sarawak. Biasanya satu mereka akan buat tempahan lah, mungkin 10,000 yang terbaru kamus sebelum ni kamus Murut tahun Melayu Dewan. Banyaklah kajian-kajian suku kaum mereka nak mereka punya bahasa ni diangkat dan kekal ada rujukan. Jadi mereka persatuan mereka ni mereka order dan sanggup belilah, sanggup memang tergantung pada jumlah kaum minoriti tu banyak. Jadi mereka akan buat tempahan lah. Biasa itu antara yang banyak kita usahakan oleh masa lah. Yang sudah tentu ada pasaran. Biasa kami menjadi salah satu syarat penting lah sebelum kita nak menunjukkan sesuatu judul tu. Kalau bahasa tu dia rujukan dalam talian memang ada, tapi ramai yang lebih suka yang bahan bercetak. Memang bukan semua yang kita buat betul digital ni. Dan saya rasa pengguna pun semua nak pegang yang betul sebenar lah. Inspirasi juga lah. Betul, terima kasih juga. Okey, untuk UKM pula ya, kita lihat dari sudut orang kata tentang pasaran tadi ni, bagaimana mengatasi lambakan stok ni? Kalau di UKM bagaimana kita ni orang kata menguruslah lambakan stok ni. Adakah sepatutnya bermula dari proses prelim serahan manuskrip ni, ataupun kita sebagai editor ni apalah nanti section marketing yang uruskan? Macam mana di rasanya kita boleh tentukan lebih awal potensi sesebuah buku tu, sebab kadang-kadang manuskrip tersebut mungkin secara akademiknya bagus tapi terlalu khusus, terlalu teknikal. Jadi sasaran pembaca dia sangat kecil. Jadi kita perlu apabila melihat manuskrip untuk diterbitkan, kita lihat dia punya aspek komersial tu. Sama ada buku tu mempunyai potensi pasaran yang luas, sama ada buku tersebut boleh memberi
keuntungan yang munasabah itu antara aspek yang boleh dilihat lah dalam pemilihan boleh manuskrip. lihat potensi sesebuah manuskrip peringkat awal ni. Baik, kita dah hampir di penghujung orang kata perbincangan topik kita pada episod kali ini. Antara soalan-soalan terakhir ni, dua-dualah boleh jawab ya. Apakah cabaran terbesar dalam menilai manuskrip pada era sekarang ni lah, era digital, era AI, dan dari segi kita lihat dari sudut masa, sensitiviti, faktor pasaran atau isu teknologi. Cabaran untuk dalam proses penilaian manuskrip cabaran sekarang ni dengan kecanggihan teknologi kita lah dengan AI tu, tapi setakat ini berdasarkan pengalaman penilaian manuskrip ni, biasanya unsur kalau ada manuskrip yang menggunakan AI ni, kita dapat kesan sebab dia tersentuhan kepengarangan tu tak sama dengan laras pasal AI tu. Bagi saya AI tu tidak dapat menandingi kehebatan pemikiran manusia, manusia tu. Jadi penulisan yang betul-betul ditulis oleh pengarang, segi jiwa dia tu macam mana, segi penggunaan ayatnya, penggunaan diksi, dia berbeza sebab kita boleh kena pasti mana yang menggunakan AI. Jadi walaupun secanggih mana pun, saya rasa teknologi tu dari segi sensitiviti the kreatif, sebab kreatif sebagai penulis tu tak dapat dilawan oleh AI tu lah. Dan cabarannya kita itu yang cabaran kita lah, dari segi penggunaan teknologi dan kalau dari segi penilaian tu juga biasanya lebih mudah. Saya rasa kelebihannya teknologi ni membantu kita lah untuk menyaring menyaring dari segi plagiat itu mudah lah kan. Jika ada kemudahan kita gunakan teliti contohnya kan, satu kelebihan memudahkan proses penilaian tu. Puan Ain juga. Kalau Puan Normala pula menyentuh tentang impak teknologi dan AI kepada proses penilaian, saya lebih melihat kepada cabaran untuk proses penilaian ialah masa. Sebab lazimnya proses penilaian tu mengambil masa yang lama, sebab daripada pelantikan penilai kepada mendapatkan laporan penilaian tu kadang-kadang mengambil masa berbulan. Sebab para penilai pun terdiri daripada ahli akademik kan, mereka mempunyai komitmen kerja yang tinggi, apalagi nak mengajar, apalagi nak menyelia, apalagi nak membuat penyelidikan, apalagi nak membuat kerja pentadbiran. Jadi walaupun tempoh penilaian itu telah diberikan, tapi biasanya akan melepasi masa yang ditetapkan. Betul. Jadi daripada peringatan mesra sampai tak mesra dah, rasa dalam hati tu dah tak mesra dah kan. Jangan ada blok tu. Dan lah kita ni duk kena kejar pengarang bila buku nak terbit kan. Jadi salah sebagai cara penyelesaian, kami serahkan proses penilaian kepada fakulti. Saya rasa untuk penerbit universiti tu adalah pendekatan yang bijak sebenarnya. Kita lihat dari sudut positif lah. Jadi ada orang kata sinergi antara fakulti dan penerbit, dan tak adalah macam fakulti terpinga-pinga apalah penerbit ni buat, penerbit pun tak adalah buat remark fakulti tak bagi sokongan ke, atau tak pun serahan manuskrip yang fakulti tak tahu pengarang ada hantarkan. Saya rasa ini adalah satu pendekatan yang positif. Tidaklah penerbit dikecam, penerbit lambat dapat tak? Selalu tak kena penerbit lambat. Kita kalis ni orang kata kan, kalis komen semua kan. Baik, menyentuh pula tentang teknologi AI, bagaimana dengan DBP? Adakah mengambil langkah mesra AI? Memang bidadari yang penting kan. Kita kena apa juga perkembangan teknologi terkini kita kena cepatlah menguasai, dan banyak kursus kami ikutilah supaya kami tahu macam mana untuk menangani isu AI ni lah dalam perbitan. Tapi kita sama baik dari segi kemahiran kita menguasai AI tu untuk meningkatkan dari segi mempersembahkan buku tu lah. Mungkin dari segi kulit buku kalau kita nak dari segi untuk menjimatkan kos kan, mungkin dari segi penyediaan ilustrasi tu dia ada juga baiknya membantu dari segi mungkin boleh menjimatkan kos kita boleh buat dari segi dalaman dan tapi perlu dikuasai lah semua tu supaya tidak timbul isu plagiat kita perlu tahu
mesti penting dari segi plagiat tu kita kena faham lah sebelum kita mengamalkan apa juga teknologi. Saya itu yang penting. Dari segi teknikal. Sebab kita untuk kita sebagai editor di pusat penerbit ni, saya rasa kita perlu betul tingkatkan ilmu kita dalam penguasaan AI dan kena naik. Tapi kemahiran orang kata hakiki kita ni, iaitu sebagai penyunting, kita sebagai pembaca, kita pun kena naik sama. Even kemahiran menulis pun sebenarnya kena naik sama dengan kemahiran kita nak menguasai AI. Pendapat saya lah kalau kita sebagai penerbit ya. Dan kalau dilihat mungkin dalam masa terdekat, mungkin dalam masa 5 tahun, kita tak tahu ya, adakah relevan untuk melantik penilai, kerana AI boleh buat tugasan penilai tu sekiranya kita bagi prompt yang betul cuma dari segi orang kata ketepatan fakta tu, integriti fakta tu mungkin kita pula yang kena proses. Kita tak tahu itu mungkin dalam tahun hadapan mungkin kan itu berkenaan dengan AI. Baik, sebelum kita rumuskan perbincangan kita untuk episod kali ini, satu soalan terakhir dan saya bagi ruang kira 7 minit seorang untuk menjawab soalan ni, iaitu nasihat dan tips berguna lah kepada penulis ya. Nasihat penting yang ingin diberikan kepada penulis untuk meningkatkan peluang manuskrip mereka diterbitkan. Maknanya lepas baris penilaian tu lah. Okay, kalau kami dengan bahasa prinsip yang kita amalkan, bagi saya sebelum menulis saya rasa lebih baik berbincang, merujuk dulu editor pilihlah editor yang berkaitan dengan buku kita nak hasilkan tu lah. Berbincang dengan dari segi tajuk, dan kami di peringkat Dewan Bahasa dah ada KCJ lah terkait dengan judul untuk kita kemukakan kepada editor supaya kita nampak skop penulisan buku tu supaya terancang sesuai dengan judulnya dengan dari segi kandungan, supaya buku yang akan ditulis nanti memenuhi kehendak kita dan mereka kehendak pasaran dan itu sebenarnya lebih baik. Perlu dirancang penulisan tu supaya terarah lah supaya kita tak nak buku sebelum menulis kita bina dulu skop buku tu supaya kita nampak supaya cukup sebagai sebuah buku yang kita nak. Kalau itu nasihat saya lah. Kita tak nak buku yang sampai kepada kami perlu ditekuk tambah, diperbaiki, yang mungkin akan mengambil masa untuk diperbaiki lah. Saya rasa lebih baik merancang penulisan, buat perancangan penulisan, berbincang dan berbincang dengan dengan editor yang sesuai dengan bidang lah, supaya mereka dapat memberikan pandangan, membuka minda penulis kan. Mungkin boleh menghasilkan manuskrip mungkin yang belum ada yang boleh mencabar pemikiran penulis lah. Dan barulah mula menulis. Itu saya punya saran. Perlu tak pengarang ni ada satu orang kata perception pada penilai? Perlu tak dia takut ataupun maksudnya bagi saya perspektif maksudnya sebenarnya penting tu supaya mereka sebelum mereka menulis mereka dia boleh buat jangkaan kan apa yang penilai akan lihat dalam buku tu. Jadi maksudnya mereka dah bersedia dari awal sebelum menulis apa sebenarnya dia tahu apa kekuatan buku dia. Dia kena tahu sendiri apa kekuatan buku dia berbanding dengan buku lain. Itu kena ada sebab untuk membolehkan buku tu wajah terbit lah. Untuk membezakan buku dia ni kenapa wajah terbit, mesti ada something, satu benda yang baru yang menyumbang dalam bidang tu. Mesti ada lah. Itu kita nak. Kita tak nak buku tu sama seperti buku yang lain. Kita tak nak. Itu saja. Okay, Puan Aimi. Okay, this advice might be very basic, tapi kena ikutlah spesifikasi format yang ditentukan oleh penerbit UKM. Sebab dia macam boxing match tau. Kalau
tak menepati technical tu, tak sempat masuk dalam boxing ring tu, dekat luar pun dah ada kena knock out. Jadi macam Kalah sebelum bertanding. kalah sebelum bertanding, ya, betul. Selain daripada tu, kami juga ada bengkel bantu terbit dan kami adakan setiap hari Jumaat kedua dan ketiga setiap bulan. Jadi mana-mana pengarang yang ada manuskrip boleh datang buat janji temu untuk berjumpa dengan editor dan kami boleh bagi consultation secara peribadi berdasarkan manuskrip yang telah disiapkan. Ini adalah salah satu usaha kami untuk membantu pengarang. Kata kuncinya tu perbincangan pada Sama awal tu pada masa kami terbuka, bila masa boleh datang cuba editor, kita akan bagi macam perbincangan lah. Kami boleh bagi pandangan macam mana nak release. Okay, baik, dengan tu kita rumuskan topik kita pada episod kali ini, iaitu di sebalik buku, proses penilaian sesebuah manuskrip. Kita secara dasarnya proses penilaian ini penting untuk memastikan kredibiliti kandungan buku itu sendiri, dan para penilai juga adalah dalam kalangan pakar-pakar bidang, dan ini untuk memastikan apa yang kita tulis tu, terutamanya kalau kita declare serahan manuskrip kita adalah karya asli, pakar-pakar bidang ni akan menentukan sama ada keaslian penulisan kita tu. Baik, semoga perbincangan kita pada episod kali ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Normala dan Puan Aimi serta USIM Press kerana sudi menjemput kami untuk episod kali ini. Semoga bermanfaat kepada para pendengar dan para penonton serta rakan-rakan penerbit kita yang lain, sehingga kita bertemu di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar USIM Podcast.